Alah. Yang tu bukan topi daripada Utan King ke? Utan King ada keluarkan topi desain baru tau. Wani nak tengok tak desain topi ni? Nak. Okey, jom. Inilah kita punya topi desain baru dari Utan King tau. Okey, untuk kita punya desain baru ni, dia ada adjustable di bahagian kepala tau. Dan dia ada mesh di bahagian kepala untuk laluan angin masuk dekat bahagian kepala korang. So kalau korang pakai time hangat, takkan rasa bahang dan tak rasa panas dekat bahagian kepala, dan kepala korang takkan buat korang rasa pening. Dekat bahagian dagu pun kita ada adjustable tau. Okey, so korang boleh ketatkan ikut keselesaan yang korang nak. Okey, untuk bahagian dekat atas kepala ni, kalau korang tengok, dia berbeza dengan desain lama tau. Okey, desain yang ni dia keras berbanding desain yang lama. Alah, kata topi cowboy, tapi macam mana nak buat tu? Mari sekejap tunjuk. Dekat sini kita ada butang tau. So korang bakakan dia saja macam ni. Dua belah tau, buat macam tu. Dah siap. Ada nampak rupa macam cowboy tak? Okey, untuk topi ni kita ada warna kakis juga tau. Okey, kalau Wani berminat, Wani boleh klik dekat beg kuning dekat bawah sekarang tau. Okey, bye bye Wani.